Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan pagi ini kita bawakan ke studio dua orang kuat KRS Group untuk membawakan rangkaian perniagaan KRS Group kepada anda. Kita bersama dengan Tuan Haji Mohammad Sunaibari Haji Muhammad Khalil, Ketua Pegawai Eksekutif KRS Group, dan juga Tuan Haji Muhammad Yusof Khalili Haji Muhammad Sunaibari, Pengarah Eksekutif KRS Travel Sendirian Berhad. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Tuan Haji Muhammad Sunaibari, mungkin kita boleh mulakan dengan bercerita tentang rangkaian perniagaan di bawah KRS Group. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada ATM kerana menjemput kita. Dan Alhamdulillah, kita telah memulakan perniagaan ini pada tahun 1999. Yang mana saya bersama keluarga telah membentuk KRS. Dan nama KRS ni dipetik daripada nama anak-anak saya, iaitu yang sulung ini Khalili, yang kedua Ridwan, yang ketiga Syahir. Sebelum saya membuka agensi perancangan ini, saya telah bekerja dengan beberapa syarikat untuk menimba ilmu pengetahuan, dan pada tahun 1999 saya bermula dengan syarikat ini, yang mana kita dah hampir 25 tahun. Alhamdulillah. Jadi apabila KRS telah dibina, dan pada tahun 2011 saya telah menceburi bidang-bidang yang lain untuk menambahkan perniagaan kita, iaitu saya telah menceburi bidang hartanah, dan juga saya telah membuat satu homestay yang besar yang mana ada 13 bilik. Setiap bilik itu kita sediakan macam hotel, bilik air dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, sambutan sekarang ni dah hampir 80%. Setiap bulan memang ada penempahan. Dan selepas itu saya telah mula bergiat membeli hartanah dan dewan. Setelah membuka dewan pada tahun 2000, membuka dewan tahun 2017, dan kita telah membuat dua dewan yang besar yang mana boleh menampung 1,000 orang untuk sekali jamuan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, kita telah dapat proses daripada JAKIM untuk mendapat CJ halal. Dan sekarang ini memanglah dewan kita bergerak untuk segala majlis lah. Dan selepas itu pada tahun 2020, apabila berlakunya PKP, saya nampak pada waktu itu semua perniagaan sepi. Jadi saya telah mencuburi bidang perniagaan ladang, yang mana perniagaan ladang saya telah membuka kandang lembu dan juga kambing dan sebagainya. Dan sehingga sekarang ini Alhamdulillah kita telah menjual hampir 1,000 ekor kambing, lembu dan sebagainya. Alhamdulillah, rangkaian perniagaan yang begitu luas. Kita beri tumpuan kepada KRS Travel mungkin sedikit. Dan apakah yang dibawa oleh KRS Travel yang berbeza, yang unik dalam pasaran? Silakan. Alhamdulillah, untuk KRS Travel, kami hadir dalam pasaran dengan perkhidmatan kami, iaitu mutawif kami yang menemani jemaah daripada sini sehinggalah ke Tanah Suci. Dan kami hadir dengan pakej yang sangat menarik. Di samping pengalaman kami selama 25 tahun, kami hadir pada tahun ini dengan pada tahun 1445 Hijrah ini dengan pakej percuma Taif bersama penerbangan Malaysia Airlines. Dan penerbangan ini iaitu penerbangan terus pergi dan pulang selama 12 hari 10 malam, bermula dengan harga sekitar 6,590 promosi kami. Sememangnya harga yang sangat berpatutan dengan mutawifnya sekali. Jadi ini merupakan salah satu konsep yang ditekankan juga dalam kita membawa jemaah-jemaah kita ke Tanah Suci. Apakah yang membezakan KRS dengan mungkin persaingan di pasaran, Tuan Haji? Kita sebenarnya telah mula membuat penempahan dengan MAS sejak daripada tahun 2017. Kita mula buat charter atau penerbangan charter ini daripada 2017, dan sehingga sekarang ini kita telah membuat ini sebagai satu bukan sahaja kita buat pakej untuk jemaah kita, kita juga menjual tiket, yang mana terima kasih kepada Amal. Sekarang ni Amal yang menguruskan umrah bagi Malaysia Airlines, terima kasih kerana beri kepercayaan kepada kita. Dan setakat ini nampaknya semuanya berkembang dengan baik. Kecuali yang saya nampak tahun ini agak berkurangan. Nampak sambutan umrah ini dari segi pasaran agak berkurangan.
mungkin kerana mata wang kita yang agak rendah sekarang ini, begitu juga dari segi harga hotel dah meningkat naik dan juga harga tiket dah meningkat naik akibat daripada minyak yang naik sekarang. Jadi semua itu adalah cabaran untuk semua perniagaan. Namun pada tu KRS mempunyai rangkaian perniagaan yang berbeza. Kita dapat lihat Dewan KRS juga mampu untuk menampung pelbagai jenis majlis. Apakah uniknya Dewan KRS ni? Dewan KRS untuk makluman para pelanggan, ianya bermula daripada tahun 2014. Jadi kami mempunyai pengalaman hampir 10 tahun. Dan Dewan kami di dalam keluasan tanah 3 ekar, kami bersikap inklusif kerana kami di dalam kawasan berpagar dan bertembok. Jadi ianya agak eksklusif sesuai untuk majlis-majlis tertutup, majlis-majlis kerajaan. Dan kami Alhamdulillah dengan keberadaan 2 dewan kami, iaitu Dewan Ajwa dan Dewan Amber di dalam Dewan Perdana KRS ini. Jadi kami mampu untuk charter jemaah ataupun untuk charter pelanggan, maafkan saya, pelanggan dari segi yang kecil, dalam jumlah kecil ataupun jumlah besar. Jadi kalau 2 dewan tadi, kalau dia attach, jadi kalau kita buka dia, kami mampu untuk menerima pelanggan dalam satu masa sebanyak 5,000 orang. Alhamdulillah. Memang bukan satu perniagaan yang semakin meningkat naik di Malaysia ini. Venue-venue untuk acara semuanya dinanti-nantikan. Dan selain daripada itu dilengkapkan juga dengan makanan, catering. Boleh kita faham sedikit tentang konsep catering yang dibawa oleh KRS Catering? Seperti yang diterangkan Tuan Haji Muhammad Sunaibadi tadi, kami punya perkhidmatan KRS Catering, iaitu in-house catering kami. Kami memperolehi piawaian daripada JAKIM, CJ Halal. Kami berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sembilan yang banyak membantu dalam proses untuk kami memohon CJ Halal ini. Dan apabila kami mempunyai CJ Halal ini, KRS Catering ini pelanggan tidak perlu risau tentang tahap kebersihan, tahap keselamatan, halal dan juga kualiti makanan. Kerana kami dikawal oleh satu piawaian, kami telah mendapat pengiktirafan daripada Halal JAKIM. Dan kami mempunyai pekerja yang Alhamdulillah, barisan pekerja, tim yang mampu untuk memberi khidmat terbaik kepada bakal pengantin Raja Sehari kita, kerana kebanyakan chef-chef kami merupakan bekas daripada hotel-hotel terkemuka di Negeri Sembilan. Dan tahun ini saja insya-Allah tahun ke-9 kami mengadakan buffet Ramadan. Dan buffet Ramadan kami ni dia mempunyai vibe yang di mana kami, sebab kami ni dekat dengan masyarakat Dewan, dari segi Dewan, dari segi majlis yang diadakan di Dewan. Jadi kami hadir dengan tema, iaitu tema Bazar Ramadan. Jadi Bazar Ramadan ni selain daripada orang pergi ke Bazar Ramadan, jadi mereka boleh datang ke Dewan kami untuk buffet Ramadan dan ianya lengkap. Sekitar hanya RM35 dan banyak juadah daripada Bazar Ramadan tu berada di dalam buffet Ramadan kami. Dan konsep KRS ni agak istimewa kerana anda juga mempunyai ladang seperti yang disebutkan oleh Tuan Haji tadi. Jadi dagingnya mungkin digunakan sendiri untuk para pelanggan dan juga untuk menjamu selera kepada mereka yang datang ke dewan-dewan untuk jamuan. Selain daripada itu juga disediakan guest house ataupun homestay untuk mereka yang ingin berkunjung. Di mana lokasi homestay KRS? Lokasi homestay KRS terletak di Sungai Landak, Seremban. Ianya dibina pada tahun 2011 seperti yang Haji Muhammad maklumkan tadi. Alhamdulillah. Dan akhirnya kita ingin melihat sedikit tentang pakej umrah yang ditawarkan tadi, RM6,500. Ya, betul. Difahamkan. Selain daripada takwifnya, selain daripada tiket penerbangannya, juga disediakan sistem sokongan apabila sampai ke destinasi nanti. Jadi mungkin kita boleh terangkan tentang sistem sokongan yang diwujudkan oleh KRS. Baik. Sokongan yang dimaksudkan adalah pakej ini lengkap dan kami mempunyai petugas di Tanah Suci, tim kami sendiri kerana pengalaman kami yang hampir 25 tahun. Dan pakej ini merangkumi hotel 50 meter yang sangat dekat di Mekah dan ianya lengkap dengan makanan, buffet dan semua ziarah. Jadi kalau pergi pakej kami ini insya-Allah semuanya lengkap. Alhamdulillah.
Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia pada pagi ini, dan kepada anda yang berminat, anda boleh hubungi nombor-nombor yang tertera di skrin pada ketika ini. Dan seterusnya kita akan berehat seketika untuk ke Sarawak, di mana kita sedang melihat semaraknya semangat bulan kebangsaan. Kita bersama dengan Noriza Jau yang telah bersedia dengan laporannya. Silakan.